Dah masak, saya nak letak ini. Ini kalau puan ini yang suka makan minyak sapi, yang tak suka makan minyak sapi jangan buat cara ni. You ambil ni, letak dia. Nanti dia jadi lagi sedap. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi gulai yogurt lada hitam. Waktu tengah live, boleh nak ada sedikit sesi soal jawab. Kita nak panaskan minyak di kuali. Saya masukkan sedikit minyak sapi. Tak suka tak payah letak puan. Ada orang tak makan minyak sapi, ada orang suka minyak sapi. Pulanglah. Ya, bawang besar yang kita cincang, bawang putih yang kita cincang. Kak Zaidah sekali masak 2 ekor ayam. Jadi puan akan nampak agak banyak saya punya minyak, saya punya bawang, sebab saya masak 2 ekor ayam. Puan kat rumah kalau nak masak 2 ekor, ganda saja dengan 2 kali 2. Ya. Okay, sementara nak tunggu bawang ni masak, kita nak kisar puan. Okay, kita nak kisar gajus bersama dengan yogurt. Okay, kita masukkan gajus. Gajus ni puan rendam jadi dia kembang. Masuk yogurt. Kita akan kisar dengan yogurt ya. Dia dah mula bau wangi, kita masukkan daun kari. Bagi setiap kali you masuk benda tu, dia kena keluarkan bau dulu, baru you masuk benda lain. Macam tadi kita tumis bawang, dia dah bau bawang, dah keluar bau bawangnya, masuk kari, daun kari. Kita tumis, dah agak bau daun kari tu masuk, baru kita masukkan lada. Ya. Okey. Okay, kita nak masukkan lada yang kita dah kisar ni tadi. Tumis lagi ya. Macam ni puan. Ya, tumis sampai pecah minyak. Okey. Kita kecilkan api. Saya nak masuk semua rempah yang ada ni. Saya tak bancuh dengan air. Kak Zaidah masak terus dalam ni. Kalau puan nak bancuh dengan air juga boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan ada sedikit kalau tuang macam ni dengan kita bancuh air, dia akan ada sedikit warna tak sama dengan bau tak sama. Yang ini lebih harum kalau kita buat macam ni. Ya. So saya kecilkan api. Ini adalah serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, jintan manis. Kita ada juga serbuk kunyit, serbuk lada hitam dan juga halba. Kita masuk semua. Saya kecilkan lagi apinya. Saya tak buka dulu ya. Sampai rempahnya dah tergaul rata, baru saya buka apinya besar. Okey, kita tumis sekejap lagi. Saya kecilkan api. Kita nak masukkan air. Masuk air dulu ya. Kita masukkan air sedikit-sedikit supaya dia akan masak rempah tu ya. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kita masukkan air lagi sikit. Okey, kita nak masukkan garam dulu ya. Kita masukkan garam ya. Kita masukkan ayam ya. Kita balik-balik sekejap. Kak Zaidah nak masukkan sikit aja ni ya. Ayam Jawa. Ayam dah masak, jadi kita tak perlu risau. Kejap lagi dah boleh angkat dah. Okey, kita nak tuang yang kita kisar ni tadi. Yogurt bersama dengan gajus. Kita masuk gajus saja, warna dia dah jadi putih-putih susu. Ya. Alright. Kita letak sedikit air bagi tambah. Air ni puan, you kena ikut your selera. Ya. Kalau you anak ramai kat rumah, janganlah masak lok pekat-pekat sangat. Tak cukup garam. Dah jadi dah lok kita. Kita tunggu sekejap. Ni. Dah masak, saya nak letak ini. Ini kalau puan ini yang suka makan minyak sapi, yang tak suka makan minyak sapi jangan buat cara ni. You ambil ni, letak dia. Nanti dia jadi lagi sedap sebab minyak sapi ni dia bau susu. Dia jadi sedap puan, dia jadi sedap. Yang tadi kita tumis, yang ini kita tak tumis. So bila puan makan nanti, puan akan rasa minyak sapi tu. Puan boleh cuba cara saya, goreng ayam dengan garam kunyit. Ayam kena letak garam kunyit dulu. Kalau tak letak garam kunyit pun dia akan hamis. Goreng garam kunyit ayamnya, minyak tu diguna untuk masak. Nanti anak yang tak makan ayam masak kuah tu, dia akan makan. Pandai je. Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ni. Gulai yogurt lada hitam buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.